sekarang kita nak buat air Nescafe. Okey, sekarang ni cara untuk buat air Nescafe tak susah, senang dulu. Yang penting sekarang ni air sudah panas, kan? Air ni sudah panas. Ada nampak tak apa ni? Ini adalah gelas. Sekarang ini nampak tak apa ni? Ini adalah sudu. So, bila sudu dengan gelas, taruh dalam ini. Okey. Ini nama dia Nescafe. Kita ambil Nescafe ni, kita taruh dalam. Bukan susah buat Nescafe sebenarnya. Senang saja sebenarnya. Taruh macam ni, taruh. Buang tu. Dia sampah tak perlu kita buang di tempat dia. Kita buang di mana pun boleh. Tak ada hal tu. Bebas. Ini nama dia bekas air panas. Sekarang kita ambil bekas panas, kita taruh ini macam mana. Bukan susah. Senang je bro. Bukan susah. Senang sebenarnya. Ini sudut, ini gelas. Nescafe sudah ada dalam. Air sudah ada. Kacau lah. Bukan susah pun. Kenapa tak susah? Mampu lah. Senang saja kan. Okey. Dah siap? Cantik.